pada 21 Disember tahun 2025 ada kemalangan berlaku di Angeles Crest Highway, California. Kemalangan berikut melibatkan sebuah kereta Ferrari 296 GTS. Minta maaf guys, aku memang pelaal, aku tak reti sebut Ferrari. Ri Ferrari. Ada Ri. Kan? Okey, dan paling tragis sekali, Ferrari tersebut dipandu oleh Vince Zampella. Okey, kepada sesiapa yang tak tahu siapa Vince Zampella ni, dia ni adalah orang yang buat game Call of Duty. Aku yakin kebanyakan daripada korang ni mesti kenal game Call of Duty. Tapi tak ramai kenal Vince Zampella, termasuk akulah, aku baru tahu ni. So bagi aku ini adalah satu loss kan. Aku pun dulu peminat game Call of Duty juga. Game ni memang best guys. Nak lagi game ni, Call of Duty Black Ops. Nak lah ke? Let's go, bitch. So bagi aku pengajaran di sini, tak kisahlah kau bawa kereta apa kan, kereta kancil ke, Honda Civic EG ke, Ferrari 296 GTS ke kan, padahal kereta ni kereta padu ni. Okay, so safety tu tetap menjaga. Laju membawa padah. Ingat guys, pada member aku kat sana, pada korang-korang kat sana tu, ingat, korang punya nyawa tu kalau motor ni dekat throttle. Kalau kereta pula, nyawa tu kat pedal kaki. Makin tekan, makin pulas, makin cepatlah nyawa kau nak gol. Saka. Oh yes, what a finish from Trossard. Wonderful goal from Arsenal. Okay guys, so apa iktibar yang kita boleh ambil sebalik kejadian ni? Okay, tak kisah kereta apa pun, korang bawa lah hati-hati. Jangan seronok sangat. Rempit otak tak kosong guys. Hati-hati. Take care, aku gerak lu. Ciao. Lagi nak balik Christmas ni, hati-hati. Bye.